Sekalipun situasi masih tidak menentu di sempadan Rafah, Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia terus menyalurkan bantuan kemanusiaan ke dalam Gaza. Dan ini bagi memastikan penduduk Palestin di Gaza yang kini di bawah gencatan senjata mendapat talian hayat untuk mereka meneruskan kehidupan yang semakin memburuk dan mencabar. Jadi ikuti laporan koresponden Berita Al Hijrah Said Azwan Said Ali yang kini berada di Mesir sejak Selasa lalu. Sekalipun dunia bercampur baur sikapnya antara skeptikal dan optimis tentang hala tuju pelan damai Trump dan kepatuhan rejim Zionis kepada gencatan senjata, dunia menyedari akan keperluan mendesak bagi membantu penduduk Palestin di Gaza. Untuk itu, NGO luar termasuk dari Malaysia terus berusaha menghantar bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik itu dengan sokongan penuh rakyat Malaysia yang prihatin. Terkini, Yayasan Amal Malaysia menghantar 4 lori kontena bantuan melalui misi Amal for Gaza membawa bekalan makanan dan gandum kepada 1,800 keluarga Palestin di Gaza. Bantuan dijangka bertahan sekurang-kurangnya bagi tempoh 2 minggu itu akan memberikan manfaat kepada lebih 12,000 rakyat Palestin terjejas perang sejak Oktober 2023. 13 relawan Amal Malaysia termasuk koresponden Berita Sejarah tiba di Mesir awal minggu ini bagi menyaksikan sendiri proses persiapan 4 kontena bantuan itu diuruskan NGO antarabangsa Gaza Destek Organisation GDD rakan Amal Malaysia di Mesir dan Gaza. Dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Mesir ERC, 4 lori kontena bantuan ini bergerak ke Rafah semalam dan juga masuk ke Gaza seawal Ahad ini atau selewat-lewatnya dalam tempoh 10 hari lagi. جمعية غزة ديستريك منذ بدء الحرب في 7 من أكتوبر لعام 2023 أدخلت قرابة 900 شاحنة من المواد الإغاثية والإنسانية لأهلهم وإخوانهم من النازحين والمتضررين في قطاع غزة. من هذه الشاحنات فقط قرابة 105 شاحنات منذ وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر في الشهر قبل الماضي. الحمد لله رب العالمين. Setakat gencatan senjata bermula awal Oktober lalu, GDD berjaya menghantar lebih 105 kontena bantuan ke dalam Gaza melalui pintu sepadan Rafah. GDD juga merupakan operator kedua terbesar Soup Kitchen yang menyediakan ratusan ribuan hot meal atau makanan panas secara harian kepada penduduk Gaza selepas World Soup Kitchen. Ketika ini, pelbagai pihak termasuk NGO antarabangsa giat menyalurkan bantuan ke Gaza melalui sepadan Rafah selepas gencatan senjata dicapai walaupun situasi lapangan menyaksikan rejim Zionis masih melakukan serangan terutama di kawasan zon kuning Gaza. Sekurang-kurangnya 70,000 rakyat Palestin dibunuh dan 170,985 lain cedera akibat serangan rejim Israel sejak Oktober 2023 dengan ribuan mayat masih belum dijumpai di bawah reruntuhan bangunan di Gaza. Sekalipun dunia masih menunggu tentang apa hala tuju gencatan senjata dan pelan damai Trump, tetapi usaha untuk menghantar bantuan seperti 4 trak kontena yang dihantar oleh Yayasan Amal Malaysia ini tentunya menjadi talian hayat untuk warga Gaza yang terjejas perang di dalam sana. Saya Azwan Said Ali melaporkan daripada Ismailia, Mesir untuk Berita Al Hijrah. ايدي بايدك نحمي الاقصى رمب بيخسى لا يظلم الامريكان ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون